Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni kita bawa air merah. Lama tak bawa jalan air merah. Last jalan masa raya itu. Balik raya terus parking, tak jalan sampai ke hari ni. Ni bawa keluar pula. Dia bawa si bongsu ni. Si bongsu ni berjalan. Mana bongsu? Kev. Lari duduk belakang. Ini tergerak 3 orang ya. 2 lagi, 3 lagi. Seorang duduk Tanjung Malim, 2 orang hidup kat rumah. Okey, jom. Hala 7 ke Kuala Lumpur. Jom kita tengok ke mana kita pusing-pusing Kuala Lumpur ni. Video hari ni kita bawa air merah pusing Kuala Lumpur. Oh, cuaca cantik ni. Nampak biru. Ni video kedua. Video kedua kita guna DJI Osmo Action 5 Pro. Video pendek tak tahu yang ke berapa. Kalau video yang panjang, ni video yang kedua lah. Video yang kedua kita guna DJI. Ni yang pertama di Helang. Yang mula-mula kita balik semalam tu, kita test kat S-Max merah. Okey, Helang merah ni. Rajin kayu ke gini nak pergi mana? Baru tu Gopeng. Masuk tu Gopeng. Oh, dia okey. Tak sanggup tak top up ni. Salam. Okay, jom kita gerak ke KL. Okey noh. Pergi KL ni lah. Oh, kalau nampak Mahala ke Utara jam teruk. Tak tahulah. Kereta banyak Mahala ke Utara ni. Tak pasti ada apa. Ada rumah terbuka ke belah utara ni. Pasal kita nak Mahala ke selatan, lenggang je. Ke utara pula banyak kereta ni. Aduh. Dia punca-punca nak balik petang lagi ni. Sangkut jam ni. Kita berehat sebentar di Petronas. Oh, sampai Arena Ulu Benam. Kita rehat kat Petronas lah. Pasal nak pergi makan kenduri. Kalau tak pergi makan kenduri, boleh rehat Ulu Benam. Kena mi kicap. Ada lagi mi kicap jangan. Jom kita beli air je lah. Aki nak apa? Aki suruh ibu beli. Itu kan kamu bayar. Itu kan suami. Wih, dia tutup yang ni. Selenggara untuk keselesaan masa depan. Susah kita tak boleh. Ya, tunggu ni. Rawang aja beli. Okey. Kamu beli apa kat Petronas? Ha? Pakai settle. Kamu beli apa tu? Kau nak makan ke tu? Ha? Kau nak makan tu ke? Nak ni ke nak ni? Nak yang mana satu? Nak yang mana satu? Tunjuk ke ibu. Nak yang mana? Nak yang mana? Kamu yang minta. Ni. Oh, nak
Biar. Kalau masalah dia cepat mana? 1, 2. Kalau masalah soalan Google dia kan keluar ni banyak lah. Jadi kita nak. Kamu ni teruk lah. Kita masih nak usah rekod. 1, 2. Kamu okey. Mentang kamu seorang yang lah kita. Ah. 1, 2. Oi. Mentang kamu seorang lah kita. Kan. Baru sampai Sungai Buloh. Sungai Buloh. Ini hari Sabtu. Esok Ahad. Ahad petang atau malam ataupun pagi Isnin kita akan gerak ke Sungai Buloh pula. Nanti kita gerak naik S-Max lah. Kita gerak naik S-Max merah je. Ni pasal jalan dengan keluarga, kita bawa helak merah. Azia merah kita rest. Tengok bosu. J is for juice. Masuk je KL macam biasa. Macam biasa tengok. Baru lepas tu duta. Dah jam 10 minit kau tu. Wih, mengatakan 10 minit. Jalan ni jam. Aduh. Mungkin ramai orang pergi raya tak habis lagi ni. Jalan. Ya tu. Panas tu, sangat panas. Masjid Khalid Al-Walid. KL masjid ni kita singgah. Okey, jom. Solat dulu. Boh. No. Tengok ni. Oh, pandai. Tolak. Okey lagi. Tolak lagi. Okey. Dah, jom. Jom. Kita gerak pusing dulu. Tak tahu gimana hari. Oh, kat Masjid Khalid Al-Walid. Naik. Mana bosu tu? Naik cepat. Kah? Nak gimana lagi ni? Oh, Big Boss tidur. Oh, Big Boss tidur tak larat letih. Mari tengok. Oi, apa tu? Ni kita pusing dalam camp. Kita pusing dalam camp, kita keluar ke belakang. Pintu DTHO belakang. Lama tak pusing dalam camp kan? Dah keluar pintu belakang. Masuk pintu kem Kementerian. Kita keluar pintu belakang. Ngangam parking. Lebih sikit. Belakang Afat tu parking terlampau masuk dalam kota. Jadi kita terlebih sikit. Mula tengok wayang. Okey, ajak ibu main ni. Okey. Kamu nak tengok wayang ke ajak ibu ni? KL kalau tak jam tak sah. Ni kita ikut suka pun jam.
Ikut highway Suka pun jam. Dulu highway Suka tak jam je ni. Ni highway Suka pun jam petang-petang ni. Jom pergi Sungai Besi jap. Tengok apa yang patut, apa yang ada di Sungai Besi. Berbaris nak bayar tol pun. Aduh. Tambah nilai ke apa yang lambat sangat lah. Hello ngah. Angkat dah. Angah pergi dekat Kak Cik. Ibu tak boleh nak buat sebab link dia bagi tu. Yang ibu rasa bukan dia. Sebab dia suruh kontak. Tengok KL. Pusing tengok KL. Naik Suka. Menara berkembar. Tengok menara-menara tertinggi di KL. Helmet yang pakai Ui, stand tu jam boleh tak pakai. baby. Mana? Stand mana? Apa? Dekat. Jam tak habis-habis lagi. Jam tak habis lagi. Aduh. Nak pergi Sungai Besi apa pun. Dah kat sejam dah. Okey, jom kita test tengok. Test waktu malam. Kamera ni. Clear tak clear? Okey. Dah habis pusing-pusing KL. Pergi ke mana dah tak ni. Kita terus gerak balik lah. Gerak balik ke Batu Gajah. Jam 9.48, 9.10. Pukul 11 lebih betul lah kita sampai ke Batu Gajah. Tak ada apa pun ni, pusing-pusing KL je. Beli apa yang patut di KL. Lepas tu terus balik lah. Macam ni lah rutin. Walaupun duduk di Batu Gajah, KL tetap turun. Masa lama duduk di KL. Hampir dekat 17 tahun di KL. Walau balik Batu Gajah pun satu Ahad kita akan tetap sebulan ataupun sekali 2 kali kita akan tetap turun KL. Hari ni kita bawa elang merah. Wah, elang merah. Pasal elang last jalan raya itu. Lepas tu ni balik boleh parking 1 hari bulan 5 pula baru kita jalan. Okay, jom teruskan perjalanan lagi. Hari kita isi minyak di area Atapa. Tadi dekat Rawang kita tak isi. Tengok cukup lagi. Lagi kita isi dekat Petronas Arena Atapa dan terus ke Batu Gajah. Oh, baru sampai Atapa. Kita isi minyak dekat Shell. Shell apa dah. Kita isi minyak dekat Petronas Atapa dulu. Baru kita teruskan perjalanan ke Gopeng. Di Gopeng semayang dulu. Lepas tu terus makan dan balik. Cukup untuk sehari hari ni perjalanan pergi KL dan patah balik dengan helak merah. Okey, tak mana gear ni. Okey, dah sampai Petronas. Petronas Atapa. Kita isi minyak dulu. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Okey, dah isi 62 liter. 62 liter 180. 180 lebih ni. 180 apa tak ingat lah. Penuh. Kali ni 62 liter boleh pergi 548 km. Kita ada berat. Dulu masa standard boleh pergi 650. Kalau dah hilang 100. Pasal banyak bawa besi. Dia hilang 100 jadi 548 full tank. Okey, jom kita teruskan perjalanan lagi.
Tak jauh dah. Ingat nak kena nasi lemak tapah. Tapi memandangkan dah pukul 10.43 dah. Nasi lemak tapah pun dah habis. Kita tengok apa yang ada dekat Gopeng. Sebelum kita meneruskan perjalanan balik ke Batu Gajah. Gua Tempurung. Gua Tempurung waktu malam. Oh, nampak cahaya lampu okey. Tak pasti macam mana. Lagi kita balik, kita tengok dekat rumah. Tengok geng-geng yang pakai DJI Osmo Action 5 Pro ni, rakam waktu malam memang cantik. Tapi tengok dekat kamera ni dah cantik lah. Memang puas hati lah. Dah. Nanti kita balik, kita masuk dalam MacBook, kita edit, kita tengok macam mana. Okey, dah pukul 11. Oh, nak keluar tol Gopeng. Pukul 11 keluar tol Gopeng. Tadi kita gerak pukul 12, 11 lebih. Dah 12 jam perjalanan lah. Okey, Alhamdulillah. Dah selamat sampai. Itu keluar Gopeng, tol Gopeng. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, video untuk hari ni habis dekat ni je. Tak ada apa pun. Aja nak test DJI Osmo Action Pro 5 Pro. Waktu siang dan malam. Satu bateri cukup tahan daripada pagi tadi sampai ke malam jam pukul 11.05. Cukup satu bateri. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Helak Merah, saya ucapkan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Helak Merah, channel yang tak seberapa ni. Okey, apa-apa pun kita jumpa lagi di next video lah. Rasa tak ada apa dah. Tunggu tengoklah. Kalau video camping, insya-Allah 1, 2, 3 Mei. Yang tu dah confirm. 1, 2, 3 Mei kami akan ke Pos Lemoy. Video lain tengoklah nanti kalau ada video ride ke apa ke. Okey. Apa-apa pun jumpa lagi di next video. Buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.